Nak ambil gambar dalam gelap? Tak payahlah kalau tak ada Honor Magic 8 Pro. Phone ni guys boleh nampak detail walaupun dalam gelap. 200 megapixel AI night photography. Korang biar betul. Ni korang tengok beza dia bila korang bandingkan dengan phone-phone lain. Beza kan? Jauh beza detail tu. Nampak tu guys. AI kamera daripada Honor Magic 8 Pro ni. Okay guys, sekarang ni barulah korang boleh ambil gambar macam dekat konsert atau masa korang travel malam-malam. 200 megapixel guys, barulah boleh capture semua details yang korang perlu. Dan kamera ni juga kamera AI, jadi dia bagi gambar nampak lagi jelas. Sebab tu lah guys, phone ni dia orang guna dekat Gegar Vaganza untuk ambil gambar orang menari, bergerak-gerak macam tu kan. Tambahan pula korang boleh zoom dekat muka orang, barulah nampak capture kan event-event dengan cantik. Bukan je Gegar Vaganza guys, okay, ini digunakan untuk Visit Malaysia 2026 Official Photography Gear. Kau nak tahu kenapa? Sebab boleh zoom, boleh ambil gambar yang cantik dengan kamera AI ni. Ini kamera ni dah lah AI ni memang tak main-main lah. Korang boleh copy paste color science yang korang suka. Siang pun boleh jadi malam guys dengan AI zaman sekarang ni. Tapi yang penting sekali, kamera ni memang kamera terbaik. Korang boleh zoom dan dapat details yang cun pada gambar-gambar korang. Dan yang paling best sekali, korang boleh terus share lah. Tak payah nak susah-susah edit. Korang tangkap beratus-ratus gambar tu kan, boleh terus share guys. Dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, bateri 7100 mAh guys. Boleh fast charging 100 watt lagi. Apa lagi yang korang nak? Magic 8 Pro guys. Nice. Korang nak ambil gambar ke? Korang nak gaming ke? Gelak je. So, hari ni korang tahu kalau korang nak cari kamera phone yang boleh perform ambil gambar waktu malam guys, it's Magic 8 Pro. Okay. Cun tak cun? AI dia power, senang kerja. Apa lagi? Beli lah. Beli.